أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Alhamdulillah, yang pertamanya kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya dapat sama-sama kita hadir untuk solat fardu subuh secara berjemaah. Kemudian kita berniat iktikaf dan seterusnya mendengarkan perkongsian berkenaan dengan asbab an-nuzul yang tak lain dan tak bukan berkenaan dengan kalamullah Al-Quran, yang pagi ini tajuknya surah Al-Hajj ayat 37. Yang keduanya salam dan selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rujukan kita, teladan kita, uswatun hasanah, qudwah hasanah dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, terima kasih kepada pihak jawatan kuasa masjid atas jemputan dan ingatan. Dan insya-Allah tanpa melengahkan masa, saya akan sampaikan tajuk korban di waktu jahiliah. Korban di waktu jahiliah. Jadi saya cuba rangkumkan dalam masa 3 hari. Saya cuba buat slide ini dan saya cuba rangkumkan sejarah-sejarah dalam Quran berkenaan dengan korban-korban yang pernah berlaku sebelum Nabi SAW diutuskan di muka dunia ni. Baik, ada beberapa subtopik dan insyaAllah kita akan tengoklah apa perkaitan dan sebagainya di sebalik ayat dan tafsirnya insyaAllah. Baik, surah Al-Hajj ayat 37. Di depan ni tuan-tuan boleh nampak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. Sadaqallahul Azim. Daging dan darah binatang korban atau hadiah itu tidak sesekali akan sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi yang sampai kepadanya ialah amal ikhlas yang berdasarkan takwa dari kamu. Demikianlah memudahkan binatang-binatang itu bagi kamu supaya kamu membesarkan Allah kerana mendapat nikmat petunjuknya, dan sampaikanlah berita gembira, yakni dengan balasan yang sebaik-baiknya kepada orang-orang yang berusaha supaya baik amalnya. Baik. Sadaqallahul Azim. Jadi tuan-tuan, ayat ni, tuan-tuan puan-puan yang rahmati Allah SWT, ayat ni ayat yang selalu disebut di meja ceramah ni. Dalam bulan yang berdekatan dengan Zulhijjah, jiran-jiran kita ada yang dipanggil untuk menunaikan haji. Dalam keadaan kita pun sudah masuk bahagian-bahagian, sama ada untuk berkorban kambing, berkorban lembu ataupun unta dan sebagainya. Kita dibacakan ayat ni oleh pelbagai ceramah. Tapi cuma hari ni saya nak tunjukkan kenapa ayat ni diturunkan. Apa asbab an-nuzul dia? Kenapa Allah SWT turunkan ayat ni? Apa yang berlaku di zaman Nabi SAW? Baik. Dan Allah SWT sebut, yang ni kita bawakan daripada tafsir At-Tabari, yang mana ahli tafsir menyebutkan, jika kamu bertakwa dalam melaksanakan dengan niat mencari keredaannya,
dan mengikut panduan serta perintah yang telah diberinya mengenai perkara tersebut dan memuliakan hal-hal yang suci di sisinya. Jadi kita nak bagi tahu kat sini ada penegasan tentang niat. Tuan-tuan kalau baca kitab-kitab hadis, biasanya tajuk pertamanya niat. Innama a'malu binniyati. Apa-apa pun yang menjadikan sesuatu tu berbeza antara adat dan ibadat adalah niat. Sebab tu orang bertanya kepada ustaz, dia tanya, apa beza, apa fungsi niat? Sebab tuan-tuan duduk dalam masjid ni, apa beza dengan orang yang duduk di restoran? Tuan-tuan duduk sekarang ni, apa beza dengan orang yang duduk di rumah sekarang ni? Jadi beza dia niat. Jadi bila tuan-tuan duduk dalam masjid, tuan-tuan berniat iktikaf. Duduk tuan-tuan kerana Allah Subhanahu Taala. Jadi bila duduk kerana Allah Subhanahu Taala, beza dengan orang yang duduk di luar sana bukan kerana Allah Subhanahu Taala. Jadi nak disebut di sini adalah dalam kita menunaikan ibadah korban, niat yang adalah paling penting. Baik, sebab an-nuzul dia kita tengok dulu. Jadi disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya bahawasanya dahulunya mereka dalam zaman jahiliyah apabila mereka menyembelih untuk berhala-berhala mereka ni siapa? Penduduk Mekah lah, musyrikin Mekah. Mereka ni meletakkan sebahagian dagingnya sebagai persembahan kepada berhala-berhala tersebut. Jadi kita kena bayangkan zaman Nabi SAW sebelum sampainya atau diutuskan Nabi sebagai Rasul, di sekitar Mekah ni ada 360 berhala. Dalam 360 berhala ni ada satu berhala yang paling besar sekali, dipanggil sebagai Hubal. Hubal. Jadi dia ada nama-nama yang tuan-tuan kena ingat lah. Al-Las, Al-Uzza, Hubal, wa Manat. Dalam Quran sebut wa Manat salisatal ukhra. Baik. Dan mereka ni bila dapat daging, bila mereka sembelih ni, sama ada unta ke, kambing ke dan sebagainya, bila mereka dapat daging ni, mereka akan ambil darah tu dan mereka akan siram kepada berhala-berhala ni. Campakkan darah dia, lumurkan ke atas berhala-berhala ini. Maka Allah SWT berfirman, seperti mana kita sebut tadi daripada ayat pertama tadi, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Allah SWT sebut, mereka ni orang musyrikin Mekah ni sembelih, lumurkan darah-darah pada batu berhala-berhala ni, tidak akan sampai kepada Allah. Yang sampai apa? Takwa kamu. Dalam satu lagi riwayat tafsir Qurtubi, dalam tafsir Qurtubi Ibn Abbas berkata, orang-orang jahiliyah biasanya mengotorkan Kaabah dengan darah haiwan korban. Dan maka orang-orang Islam bila nampak orang-orang musyrikin Mekah ni buat macam tu, orang-orang Islam ni kata apa? Mereka kata mereka mau buat perkara yang sama. Dan turunlah ayat, tidaklah mencapai atau yang kita sebut ni lan yanaluhumullah wala dima'uha. Baik. Dalam tafsir Ibnu Katsir juga, Ibnu Katsir sebut yang mana ada kata-kata orang Islam. Orang-orang Islam ni dia jumpa Nabi SAW, dia kata, wahai Rasulullah, kami lebih berhak melakukan apa yang orang musyrikin Mekah buat tadi. Kalau mereka lumurkan di batu berhala, kami lebih berhak. Kami yang mensucikan Kaabah ni, kami lebih berhak buat benda ni. Maka Allah SWT turunkan ayat yang kita bacakan tadi sebagai apa? Sebagai petanda Allah sebenarnya tak nak pun benda tu. Yang penting adalah takwa kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita boleh nampak dekat sini, ada kadang-kadang umat Islam mahukan sesuatu perkara tu, maka Allah gantikan dengan ibadat yang lagi baik. Contohnya seperti mana sahabat-sahabat Nabi SAW berada di Madinah, dan ketika di Madinah tu ada orang Yahudi berpuasa pada hari sekian-sekian, contohnya puasa Ashura dan sebagainya. Jadi bila ditanya pada orang Yahudi, kenapa kamu berpuasa pada hari Ashura ini? Katanya sebab hari ini Nabi Musa diberikan kemenangan ke atas Fir'aun. Jadi bila Nabi dengar jawapan daripada Yahudi ni, Nabi SAW sebut, Aukamakal, kami lebih berhak daripada kamu. Sebab antara kamu dengan kami lebih dekat dengan Nabi Musa AS. Jadi bila Nabi SAW sebut seperti itu, Nabi jadikan puasa Ashura tu sebagai antara puasa kita. Kemudian ada lagi hari-hari tertentu dan sebagainya. Dan dalam hal ni, orang Islam yang berkata pada Nabi SAW, kami lebih
berhak untuk lakukan perkara tersebut, sebab kami yang lebih memuliakan Kaabah berbanding mereka ni. Tapi Allah SWT memberitahu Allah SWT tidak perlukan kepada darah dan sebagainya. Baik. Hukum korban untuk selain Allah SWT. Tuan-tuan pernah terfikir tak apa hukum korban untuk selain Allah SWT? Biasanya kalau kita dengar pada ustaz-ustaz akan kata tak sah. Betul tak? So hukum taklifin ada 5. Ada wajib, haram, harus, mubah, sunat, mamduk dengan makruh. Ini 5 hukum taklifi. Tapi di sana ada juga lagi sah dan batal. Biasanya kalau sembang pasal hukum fiqh, dia akan sebut sah ataupun batal, ataupun berdosa dan sebagainya. Tapi kita ada satu riwayat yang mana dalam hadis riwayat Muslim, yang mana Sayyidina Ali radhiyallahu an dia berkata, beritahulah kepada kami sesuatu yang Rasulullah SAW rahsiakan kepada kamu. Jadi Ali kata, baginda Nabi tidak merahsiakan apa-apa pada aku. Tetapi aku mendengar baginda Nabi bersabda, la'anallahu man zabaha li ghairillah. Allah melaknat siapa yang menyembelih untuk selain daripada Allah SWT. Ini hadis dari Muslim. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain daripada Allah SWT. Baik. Nah, kita tengok sikit peredaran zaman. Korban di zaman Nabi Adam. Kenapa saya letak gambar gunung tu? Sebab di zaman Nabi Adam, syariat syariat Nabi Adam, mereka ni tinggal di gunung-gunung. Jadi bila Khabil dengan Habil nakkan yang pasangan mereka tu, mereka kena kahwin cross tu, maka Allah SWT minta mereka ni sediakan korban. Kita laju sikit cerita dia. Jadi bila Khabil tak berjaya, Khabil bunuh Habil. Bila Khabil bunuh Habil, Habil mati, Khabil jadi menyesal. So dalam Quran Allah SWT bagi tahu, Allah hantar burung ni bergaduh, berlawan depan dia. Kemudian satu burung mati, burung ni tanam burung satu lagi. Cerita saya nak bawa ke sini, Khabil turun ke tanah daratan. Jadi yang duduk sekarang ni di gunung adalah keluarga Nabi Adam, yang juga sebahagiannya adalah keluarga Khabil. Dan Khabil bawa keluarga dia duduk di daratan. Jadi ada berapa keluarga sekarang? Ada 2 keluarga. Ada 2 keluarga. Jadi bila ada 2 keluarga, siri, kalau tuan-tuan pernah dengar kisah Nabi Nuh, Nabi Nuh AS ni ketika zamannya orang-orang ketawakan Nabi Nuh ni. Sebab Nabi Nuh ni bina bahtera di atas gunung. Dia bukan bina di muara. Kenapa bina di atas gunung? Siapa yang nak naik? Siapa yang duduk kat gunung tadi? Keluarga Nabi Adam AS. Jadi itu antara sebab kenapa bina bahtera di gunung. Sebab ada syariat di zaman Nabi Adam, Allah SWT tak perintahkan mereka ni, tak halal ke, maknanya tak boleh duduk di tanah daratan. Jadi Khabil dia langgar syariat tu. Baik. Jadi kita tengok pensyariatan korban pada zaman Nabi Ibrahim AS. Di depan tuan-tuan perempuan sekalian, ini peta tau, yang mana pergerakan atau hijrah Nabi Ibrahim AS. So Nabi Ibrahim AS ni Allah berkatinya hidupnya panjang. Jadi umurnya ni panjang, dan dia sempat berhijrah ke beberapa tanah, antaranya di Mesir, kemudian pergi ke Mekah Al-Mukarramah, dan juga di Palestin. Jadi kalau kita tengok nombor 1 ni, ini kawasan Babylon. Kalau tuan-tuan baca ayat Quran, Nabi Ibrahim sedang berdialog dengan ayah dia Uzir, di sini. Di sini ada perkataan Iraq, di sinilah Babylon. Kemudian bergerak sampai lalu di bahagian Syria ni, lalu bahagian Palestin, kemudian pergi ke Mekah Al-Mukarramah, dan kemudian pergi ke namanya sini Mesir. Mesir. Jadi dekat sini kita nak bawakan kisah di mana Nabi Ibrahim AS pergi ke Mekah Al-Mukarramah. Jadi ada beberapa kali Nabi Ibrahim ulang-alik. Jadi Nabi Ibrahim dari Palestin pergi ke Mekah untuk lihat keadaan anaknya Ismail AS. Dan dalam satu ayat dalam Quran, Nabi Ibrahim menyatakan hasrat wahyu yang dia dah mimpi beberapa kali. Jadi Nabi Ibrahim kata, a'udzubillahi minasyaitanirrajim,
qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anak kesayanganku, sungguhnya aku melihat dalam mimpi bahawa aku akan menyembelihkan kamu, maka fikirkanlah apa pendapatmu. Boleh bayang tak ayah ni dia tanya pendapat anak dia, dan anaknya menjawab, wahai ayah, qala ya abati fa'al ma tukmar, wahai ayah, jalankan apa yang diperintahkan kepada kamu, satajiduni insyaallahu minas sabirin. InsyaAllah ayah akan mendapati daku daripada orang-orang yang sabar. Baik. Kepada tuan-tuan puan-puan yang ada nak pergi buat haji tahun ni, saya ucapkan mudah-mudahan mendapat haji yang mabrur. Salah satu tempat yang tuan-tuan puan-puan akan buat dalam manasik haji itu adalah tempat jamarat. Jadi dah hafal ni gambar jamarat daripada udara. Dulu ni jamarat ni tak ada payung. Sekarang ni dah ada payung. Jadi bila kita melontar tu, pada 10 Zulhijjah tu kita melontar di Jamaratul Kubra. Kemudian hari ke-11, 12, 13 hari Tashrik. Di Malaysia ni kita dah mula apa? Sembelih dan sebagainya, Raya Adil-Adha. Jadi kita melontar di Kubra, di Wusta dan Sugra. Jadi tempat tiga-tiga ni tuan-tuan, ini dulu laluan yang pernah dilalui oleh Nabi Ibrahim AS. Jadi bila Nabi Ibrahim tanya pada anak dia, apa pandangan kamu kalau aku sembelih kamu? Kata Ismail, kamu lakukan apa yang disuruh, kamu akan dapati aku ni anak yang bersabar. Jadi bila Nabi Ibrahim AS nak sembelih Ismail, yang datang ganggunya syaitan. Jadi Nabi Ibrahim ambil batu baling di kawasan Kubra. Kemudian Nabi Ibrahim AS pindah tempat lain, bawa anak dia Ismail sembelih tempat lain. Bila nak sembelih, datang lagi syaitan, ambil lagi batu baling. Dan seterusnya berlakulah di tiga-tiga tempat ni baling. Tak jadi sembelih kat kawasan ni. Dan kalau tuan-tuan lalu di kawasan Mina tu jumpa monumen ni di atas bukit, dikatakan inilah tempat di mana Ibrahim berjaya letak pisau di leher Ismail, lalu Allah tukarkan dengan kibas. Nama dia Jabal Qurban. Jabal Qurban. So tuan-tuan pergi sana, boleh tanya mutawif kat mana Jabal Qurban ni. Biasanya bila kita lalu sebelum naik ke highway Jamarat tu, boleh nampak di sebelah kiri kita. Baik. Dalam hadis riwayat Zaid bin Arqam, kata Rasulullah SAW, apa yang kita buat tadi tu, sunnatu abikum Ibrahim, ialah sunnah bapa kamu iaitu Nabi Ibrahim AS. Sebenarnya dalam haji ni banyak sunnah keluarga Nabi Ibrahim. Contohnya sa'i. Sa'i ni siapa yang buat? Hajar. Jadi bila Hajar lakukan, antara perbincangan fiqh ketika sa'i, sah tak sa'i kalau tak ada wudu? Sah tak sa'i kalau tak ada wudu? Sah sa'i. Sebab apa? Sebab antara kita panggil perbincangan fiqhnya adalah kerana Hajar ketika melakukan sa'i, kita tak tahu sama ada Hajar dalam keadaan berwudu ataupun dia dalam keadaan datang uzur atau sebagainya. Wallahu alam. Jadi maka sah lakukan sa'i jika tiada wudu. Kemudian apa lagi? Tawaf. Tawaf juga dibangunkan oleh Nabi Ibrahim. Kemudian apa lagi? Jamarat, lontar jamrah, kemudian berkorban. Ini semua sunnah Nabi Ibrahim AS, sunnah bapa kamu. Baik. Dan ayat surah Safat ayat 107 ni, wa fadaina, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa fadainahu bizibhin azim, dan kami tebus anaknya itu dengan seekor binatang sembelihan yang besar. Yang mana membawa kita kepada satu tajuk, adakah korban Habil zaman Nabi Adam tu sama dengan korban Ibrahim? Kadang-kadang mutawif ni dia cerita-cerita. Jadi saya pernah dengar dalam satu trip saya pergi umrah ni, saya dengar mutawif ni sebut, bila Allah SWT perintahkan Nabi Ibrahim sembelih Ismail, letak je pisau, Allah gantikan Ismail dengan kibas. Mana datang kibas ni? Jadi mutawif tu kata kibas ni datang dari syurga yang dulu pada zaman Nabi Adam AS. Jadi saya semak, saya carilah ada ke tak. Takkan kita nak terima bulat-bulat kan? Kalau kita silap, kalau kita cerita orang silap, habislah kita kan. Jadi saya buka dalam tafsir ada daripada riwayat Ibnu Abi Hatim, pandangan yang pertama katanya
itulah kibas yang dibawa oleh anak Adam dan diterima daripadanya. Maknanya zaman Nabi Adam dulu, Habil tu, bila dia letakkan kibas atas gunung, kemudian api datang dan makan kibas tu, maka kibas tu hilang. Kibas tu hilang. Kibas tu tak hangus, kibas tu hilang. Jadi hilangnya katanya dah dibawa ke syurga, maka digantikan pada zaman Nabi Ibrahim untuk Ismail. Itu pandangan pertama. Pandangan kedua kata tak. Yang kedua kata yang zaman Nabi Ibrahim tu itu adalah binatang lain. Sebab kat syurga memang dah ada binatang. Ini dalam hadis riwayat Muslim, yang mana Nabi SAW berkata, seekor lembu yang telah diberikan makan di pelbagai sudut syurga akan disembelih untuk mereka. Jadi hadis ni berkaitan dengan seorang Yahudi. Dia datang pada Nabi, dia tanya pada Nabi, apa makanan yang akan dimakan oleh penduduk syurga? Jadi Nabi kata penduduk syurga ni akan makan hati ikan paus. Lepas tu orang Yahudi ni tanya lagi, selepas tu makan apa? Dan Nabi jawab, seekor lembu yang telah diberi makan di pelbagai sudut syurga akan disembelih untuk mereka. Jadi dalam syurga ni ada binatang. Kalau orang tanya ada ke binatang dalam syurga? Ada. Antaranya adalah kuda yang berkepak. Disebutkan antara mean of transportation, antara pengangkutan orang yang duduk dalam syurga ni adalah Allah SWT akan sediakan kuda dan ada kepak. Kan? Kalau dalam zaman kita ni kita panggil apa? Pegasus. Pegasus. And then dalam syurga juga ada rama-rama yang warna emas. Warna emas. Rama-rama ni dia berada di pokok-pokok dan dia warna emas. Ada juga dalam syurga ini ada apa namanya? Binatang seperti lembu berkaki 4 ini. Dan ada juga di dalam syurga ini apa namanya? Binatang-binatang lain, seperti burung dan sebagainya. Ada. Baik. Korban di zaman Nabi Musa AS. Tuan-tuan pernah dengar ke korban di zaman Nabi Musa AS ni? Kadang-kadang imam baca dalam solat, dalam muka surat yang ke-10 Al-Quran ada dibincangkan tentang kisah ni. Baik, tuan-tuan tengok peta ni. Ini adalah peta perjalanan Nabi Musa AS daripada Ramses di Mesir ni. Baginda Nabi Musa turun dan lintas ataupun melalui Laut Merah ni, dan kemudian sampai di bahagian bawah ni. Bawah ni kat mana? Ini bahagian Yaman, dan kemudian naik sampai ke bahagian Palestin. Now, ada satu jalan dekat satu kawasan, kat kawasan-kawasan sini ni berdekatan dengan Mesir ni. Mereka ni sesat selama 40 tahun. Kenapa mereka sesat selama 40 tahun? Sebab ini satulah, tuan-tuan kena tahu. Kalau kita tanya orang-orang Yahudi Zionis ni, kenapa kamu nak balik ke Jerusalem, ke Palestin? Mereka kata ini tanah yang dijanjikan kami 3,000 tahun yang lalu. Itu dia punya hujah dia. Now, dari satu sudut fakta, memang ya, tanah tu dijanjikan pada mereka. Tapi bukan untuk mereka, tapi untuk Nabi Musa AS. Nabi Musa AS hidup baginda, sebabkan baginda ni keluar daripada Mesir, baginda teringin nak tanah sendiri untuk Bani Israel. Jadi Allah SWT perintahkan Nabi Musa, kamu bawa semua Bani Israel masuk dalam satu tanah ni, yang mana dalam tanah ni ada orang. Tapi kalau kamu masuk, kami akan janjikan kemenangan. Tapi apa jawab Bani Israel? Bani Israel ni pengecut. Dia kata, kamu wahai Nabi Musa dengan Tuhan kamu, kamu masuklah, kami duduk kat sini. Jadi sebabkan kata-kata mereka tu, Allah takdirkan mereka ni sesat di padang pasir selama 40 tahun. Dalam masa 40 tahun tu berlakulah satu kisah yang mana dalam surah Al-Baqarah Allah menayangkan, menceritakan yang mana salah seorang daripada Bani Israel ni terbunuh, tapi tak tahu siapa yang bunuh dia. Jadi datanglah orang-orang Bani Israel ni jumpa dengan Nabi Musa. Wahai Nabi Musa, boleh tak kau cerita pada kami macam mana kami nak dapat pembunuh ni? Tahu apa jawapan Nabi Musa? Nabi Musa kata, kalau kamu nak cari pembunuh, kamu sembelih lembu. Orang Bani Israel ni dia marah dan dia tak boleh brain, dia tak boleh nak connect. Dia kata macam, aku nak cari pembunuh tapi kau suruh aku sembelih lembu. Apa kaitan? Dia tak faham apa connection dia tak faham. Rupa-rupanya Allah SWT nak takdirkan dalam ayat 71 ni, bila kamu sembelih lembu tu,
maka kamu ambil bahagian lembu tu dan kamu sentuh yang si mati tu akan hidup dan bagi tahu siapa yang bunuh dia. Jadi mereka tanya macam mana lembu ni dan sebagainya. Ada 3 soalan yang menyukarkan. Sebenarnya Nabi Musa kata kamu sembelih je mana-mana sapi ni, sembelih je mana-mana lembu atau sapi ni, dia boleh cukup dah syarat dia. Tapi mereka tanya sapi ni macam mana? Oh, sapi ni warna dia warna kuning, sapi ni tak membajak dan sebagainya. Jadi makin lama makin menyusahkan mereka. Akhir ceritanya bila mereka sembelih lembu tu dan Allah SWT sebut, hampir-hampir mereka tidak menunaikan perintah Allah. Sembelih lembu pun susah bagi mereka. Nak kata mereka ni satu generasi yang agak sukar. Sebab tu Nabi Musa AS bila Nabi naik terima solat, Nabi Musa ni tahan. Kita ingat tak Isra Mi'raj ada berapa langit? Ada 7 langit kan? Langit ke-7 siapa? Nabi Ibrahim AS. Langit ke-6 Nabi Musa. Bila Nabi naik ke langit, turun, Nabi akan lalui Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim ada cakap apa tak? Ada tak? Wahai Muhammad, tunggu, kamu naik balik, kaum kamu takkan mampu untuk solat ni. Tak ada. Nabi Ibrahim sami'na wa ata'na, 50 waktu. Tapi Nabi Musa tak. Sebab Nabi Musa seorang rasul. Dia pernah bawa kaum Bani Israel. Dia kata pada Nabi SAW, akal-makal, umat kamu tak mampu. Dia naik ke atas sampai 45 kali sehinggalah solat dikurangkan kepada 5 waktu. Baik, apa pengakhiran kisah ni? Akhirnya kisahnya bila mereka sentuh si mati tu dengan bahagian sapi tu, si mati ni bangun dan bila dia tanya siapa yang bunuh kamu, rupa-rupanya siapa yang bunuh? Yang bunuh je anak saudara dia. Anak saudara dia bunuh pakcik dia. Sebab apa? Sebab nak duit, nak harta. Ini berlaku di padang pasir ketika zaman Nabi Musa AS. Baik. Jadi Nabi Musa AS ni sebabkan dia daripada kaum Bani Israel dan dapat kitab Taurat, dan diet dia ataupun cara makan dia lebih kurang macam orang Islam. Dan mereka ada kataan namanya kosher. Jadi kita halal, mereka ada kosher. Non kosher, non halal. Alhamdulillah sebagai orang Islam, semua bahagian lembu ni kita boleh makan. Tapi sebagai orang Yahudi, bahagian belakang lembu, separuh tu dia tak boleh makan. Tak halal bagi dia. Macam mana boleh jadi halal tak halal ni? Siapa yang tentukan? Jadi halal haram ni hak mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Allah SWT sebut dalam surah Al-An'am, dan kami haramkan ke atas orang-orang Yahudi segala binatang yang berkuku, dari lembu, kambing, pula kami haramkan pada mereka lemaknya, kecuali lemak yang ada pada belakangnya, atau yang menyelaputi, berkakas dalam perutnya, atau yang bercampur dengan tulang. Demikian kami balas, kata Allah SWT, demikian kami balas mereka dengan sebab kederhakaan mereka, dan sesungguhnya kamilah yang benar. Orang-orang Yahudi ni banyak dosa dia dengan Allah SWT. Dia bunuh para Nabi, dia bunuh para Rasul. Dalam satu riwayat, mereka ni ada kahwin sumbang mahram. Raja dia kahwin dengan anak dia. Dalam satu sudut lagi, mereka ubah-ubah kata Allah SWT. Dalam kitab Taurat dia tukar. Dia ambil hukum ni, dia suka hukum ni, dia letak hukum ni. Dia tak suka hukum ni, tukar hukum ni. Dalam ayat lain pula Allah SWT menyebut dalam ayat lain Allah SWT sebut, ayat surah Nisa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fabizulmin minalladhina hadu harramna alaihim tayyibatin ukhillat lahum wa bisaddihim an sabilillahi katsira. Sadaqallahul azim. Maka disebabkan kezaliman yang amat besar dari perbuatan orang-orang Yahudi, kami haramkan ke atas mereka makanan-makanan yang baik yang pernah dihalalkan bagi mereka. Jadi makanan ni dulu pernah halal bagi mereka, tapi disebabkan banyak sangat kezaliman mereka, maka Allah SWT ubah syariat mereka. Jadi mereka tak boleh makan lagi bahagian belakang ataupun separuh daripada binatang seperti lembu dan sebagainya. Jadi beza sikit dengan kita ni, orang Islam alhamdulillah kita boleh makan lembu, boleh makan kambing, boleh makan semua ni. Kita tak boleh makan khinzir. Kita dengan Yahudi kita berkongsi, kita tak boleh makan khinzir. Tapi Yahudi ni lebih ekstrim. Haiwan yang berkuku semua tak boleh. Bahkan arnab pun tak boleh. Kita boleh makan ayam lagi dan sebagainya, mereka pun tak boleh. Dan makanan laut seperti ketam, oyster, ni
Tadi saya sebut apa tadi? Makanan pertama penduduk syurga adalah hati ikan paus. Ikan paus pun dia tak boleh makan. Dan fast food. Kan? Fast food ni kan daging-daging dia kan dihancurkan daripada pelbagai bahagian dari daging. Jadi dia tak boleh makan sebab ada bahagian-bahagian yang dia tak tahu. Jadi ini salah satu. Tapi kalau tuan-tuan pergi luar negara, nak makan, tak jumpa daging halal, boleh cek logo ni. Ini logo kosher. Okay. Jadi logo kosher ni lain negeri, lain dia punya rupa dia. Tapi ini yang kita sebut yang verified, certified, daging ahlul kitab. Sebab mereka ni kalau sembelih untuk Allah SWT. Mereka tak sembelih untuk benda lain. Jadi kita boleh makan daging ahlul kitab. Jadi orang Yahudi tak ada masalah. Soalan yang saya dapat adalah, boleh tak makan sembelihan orang Kristian? Jadi Kristian ni tuan-tuan ada beberapa aliran, tapi kita pecahkan umumnya kepada dua aliran. Satu namanya Trinitarian, dia percaya 3 dalam 1 Tuhan dia. Ataupun yang satu lagi kita panggil sebagai Unitarian, dia percaya satu Tuhan. Jadi Nabi Isa sebagai Rasul, bukan anak Tuhan. Ada orang Kristian macam tu. Jadi kalau jumpa yang Unitarian, sembelihan dia boleh dimakan, sebab dia ahlul kitab. Ini juga satu lagi logo-logo mereka. Alhamdulillah, di Malaysia kita ajar anak-anak kita kalau nak beli makanan, jangan tengok logo halal saja, tapi tengok juga kod kat bawah ni. Sebab kalau ada logo halal ni, semua orang boleh letak, tapi kod kat bawah ni maknanya dia berdaftar. Jadi ajar anak-anak kita kalau beli makanan kat luar sana, tengok logo dan tengok kod ni, ada dua. Nah, logo kosher ni kenapa beza-beza? Sebab dia tak macam Malaysia. Malaysia ni unified. Semua negeri kita ada department yang sama yang manage ataupun oversee makanan-makanan ni. Tapi mereka ni tak ada negara. Mereka ni tak ada negara. Jadi mereka ni macam ni lah logo dia. Tempat lain macam ni, tempat lain macam ni, tempat lain macam ni. Baik. Binaan korban oleh Amru bin Luhai Al-Khuzai. Gambar belakang tu adalah Coliseum ataupun kawasan Rom. So Amru bin Luhai Al-Khuzai ni, dia adalah ketua kabilah Khuza'ah yang berada di Mekah. Jadi Mekah ni dikuasai oleh 3 kaum. Pertamanya Jurhum. Jadi bila Nabi bila Hajar bersama dengan Ismail dapat air Zam-Zam, maka bila air itu dah terkumpul di tengah-tengah padang pasir, burung mula mengilingi. Jadi pedagang-pedagang yang lalu kawasan tu, dia nampak burung terbang pusing-pusing, dia kata situ ada air. Jadi bila mereka pergi sana, mereka nampak ada Hajar dengan bayinya Ismail, dan mereka minta izin kalau mereka boleh tinggal di situ. Jadi kaum ni adalah kaum Jurhum dari Yaman. Zaman tu Yaman ni baru pecah empangan dia, hancurkan semua kehidupan di sekitar Yaman. Jadi kaum pertama Jurhum. Bila kaum Jurhum ni bermaksiat kepada Allah SWT, maka Allah datangkan satu lagi kaum di luar kawasan ni, namanya Khuza'ah. Khuza'ah ni lawan Jurhum dan jadi ketua bagi kota Mekah. Yang ketuanya adalah Amru bin Luhai Al-Khuzai. Jadi Amru bin Luhai Al-Khuzai ni, dia seperti dalam surah Al-Quraisy. Li'ila a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita was-sayf. Dia melakukan 2 jalan dagangan pada musim sejuk syita ke Yaman dan musim panas as-sayf ke kawasan Syria, kawasan di atas. Jadi dalam perjalanannya pergi ke Syria, dia jumpa dengan orang-orang Rom. Jadi orang-orang Rom ni, sebelum diorang terima Kristian, mereka ni percaya dengan goddesses ni, dewa-dewa ni. Jadi mereka ni penyembah berhala. Jadi zaman Mekah ni ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim, mereka ni percaya pada satu Tuhan. Tapi bila Amr bin Luhai Al-Khuzai ni pergi ke kawasan Rom ni, dia tanya, macam mana kamu ni boleh jadi kerajaan yang hebat? Anaknya ramai, badannya perkasa, tanah kamu subur. Jadi kata orang-orang Rom, sebab kami sembah satu berhala ni. Jadi bila dia ambil berhala ni, dia minta izin, boleh tak kalau aku nak bawa balik ke Mekah? Jadi orang Rom ni bagi satu berhala dan Amr bin Luhai Al-Khuzai ni bawa ke Mekah. Dan dalam hadis riwayat Bukhari,
Kata Sa'id bin Al-Musayyab, Nabi SAW berkata, Nabi kata, aku melihat Amr bin Amir bin Luhai Al-Khuzai menarik ususnya dalam api neraka. Kerana dia adalah lelaki pertama yang memulakan adat melepaskan haiwan demi Tuhan-Tuhan palsu. Dia ni orang pertama yang bawa bid'ah dalam ajaran Nabi Ibrahim AS. Hadis riwayat Bukhari. Dan satu riwayat lain dikatakan dia ni orang pertama yang memperkenalkan penyembahan berhala di Mekah. Dia ni bapa kesesatan lah, bawa berhala di Mekah tu. Baik. Dalam banyak-banyak kesesatan yang dibawa oleh Amr bin Luhai, dia bawakan 4 jenis binatang ni. Dia namakan binatang ni apa tadi nama? Bahirah, Sa'ibah, Wasilah dan Ham. Dan Allah SWT sebut dalam Quran, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Allah tidak sesekali mensyariatkan Bahirah dan juga Sa'ibah dan juga Wasilah dan tidak juga Ham. Ini surah Al-Ma'idah. Baik, apa haiwan-haiwan ni? Kita tengok satu-satu. Bahirah ni, dia adalah unta betina yang telah melahirkan anak 5 kali dan anak kelima itu jantan. Tuan-tuan kena track lah unta ni punya anak sampai 5 kali. Dan sampai anak yang kelima tu kena belah telinga unta tu, lalu lepaskan. Haiwan dia tak boleh ditunggangi, tak boleh diambil bulu, tak boleh diminum susunya kecuali tetamu. Dan dia dibebaskan, dibiarkan bebas meragut rumput dan minum di mana sahaja. Ini bahirahan. Ini ajaran siapa? Amr bin Luhai Al-Khuzai. Kemudian ada satu lagi haiwan, Sa'ibah. Unta atau haiwan yang dilepaskan kerana nazar. Tapi unta ni lebih up lagi. Dia kata apa? Sa'ibah adalah unta betina yang melahirkan 10 anak betina berturut-turut tanpa diselangi anak jantan. Maka ia dibiarkan bebas. Sa'ibah. Tadi 5 ni boleh track lagi lah. Ni sampai 10. Tuan-tuan kena track lah. Buat buku rekod 5-5 tu kan. Anak betina. Okey, anak betina. Ajaran siapa? Amr bin Luhai Al-Khuzai. Kemudian ada Wasilah. Wasilah ni kambing. Jadi kambing ni kalau dia lahirkan anak tu kembar, satu jantan satu betina, maka kalau dia lahirkan anak tu jantan, dia akan sembelih. Tapi kalau dia lahirkan anak tu kembar dan ada jantan dan ada betina, maka jantan tu tak disembelih. Dia panggil wasilah. Apa maksud wasilah? Wasilah ni menyambung. Sebabkan ada jantan dengan betina ni menyambungkan yang jantan tu, maka jantan ni selamat. Ini pun satu juga. Dan ada disebut sini Ham. Ham ni adalah unta jantan yang telah membuntingkan 10 unta betina, dan apabila dia capai tahap tu, maka dibebaskan, tidak dibebani dengan pekerjaan. Ini pun satu juga. Ham. Pelik-pelik je Amr bin Luhai Al-Khuzai ni. Baik. Kemudian zaman tu, bila dah Amr bin Luhai perkenalkan benda yang pelik-pelik ni, syaitan pula ubah syariat korban. Dan syaitan sebut dalam Quran, Allah SWT quote, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, wala amurannahum falayubattikunna adhanal an'am. Surah Al-Azim. Demi sungguhnya aku syaitan akan menyuruh mereka mencacat binatang-binatang ternak, lalu mereka membelah telinga binatang-binatang itu. Ini juga dalam syariat korban yang tak ada dalam agama Islam, tak ada dalam amalan Nabi Ibrahim AS. Tapi diperkenalkan oleh syaitan. Baik, dan seterusnya melumurkan darah pada berhala yang kita bacakan tadi, pada ayat awal tadi. Cuma di sini saya nak sebutkan pembahagian daging. Kalau kita orang Islam, kita ada bahagi daging asnaf, fakir miskin, ahli karya dengan orang yang masuk korban. Dekat sini mereka sebut, kata orang-orang Quraisy ni, ini untuk Allah dan ini untuk berhala-berhala kami. Okay? Maka sajian-sajian yang diperuntukkan bagi berhala-berhala mereka tidak sampai kepada Allah, dan sajian-sajian yang diperuntukkan bagi Allah, maka sajian-sajian itu sampai kepada berhala-berhala mereka. Amat buruk ketetapan mereka itu. Jadi mereka pun ada agihan-agihan ni, tapi agihan dia bukan yang diperintah oleh Allah SWT. Jadi orang-orang fakir miskin tak dapat manfaat pun. Baik. Hunafa yang tak makan daging korban berhala. Jadi zaman Nabi SAW,
Nabi sempat berjumpa dengan seorang lelaki ni, nama dia Zaid ibn Amr ibn Nufail. Dia salah seorang daripada 4 hunafa, 4 yang berdiri di atas agama Nabi Ibrahim. 2 daripada dia mati dalam keadaan beriman dengan Nabi Ibrahim. 2 lagi sama ada dia murtad atau dia pergi ke agama Kristian. Kalau tuan-tuan pernah dengar Waraqah ibn Naufal, pernah dengar nama Waraqah ibn Naufal? Kan Waraqah sebut pada Nabi, kelak nanti kamu akan dibuang oleh kaum kamu sebab kamu ni seperti yang seperti Nabi Musa, kan, namus datang kepada kamu. Namus ni Jibril. Jadi Nabi SAW berdialog dengan Waraqah. Waraqah dikatakan dia mati meninggal beriman pada Nabi SAW. Dia orang hunafa. Tak sempat jumpa, dia sempat jumpa Nabi tapi tak sempat terima lagi syariat Nabi, tapi dah masuk Islam lah sebab beriman dengan Nabi pada zaman tu. Nah, Zaid bin Amr bin Nufail ni kira-kira 5 tahun sebelum Nabi diutuskan, dia mati dibunuh dalam perjalanan pulang. Dan dalam satu momen dia berada di Mekah, Nabi SAW bawa kepada Zaid ini daging korban yang dikorbankan untuk berhala. Hadis ni adalah hadis riwayat Bukhari. Zaid menolak untuk makan dia. Apa kata Zaid? Zaid kata, aku tidak makan dari apa yang kamu sembelih di atas batu-batu berhala Ansab. Dan aku tidak akan makan kecuali apa yang disebut nama Allah ketika penyembelihan. Yang menarik ya. Kita ingat zaman sebelum Nabi SAW ni tak ada yang masuk syurga. Rupa-rupanya ada. Dan disebut dalam satu hadis, Zaid ni antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad SAW, dua-dua Nabi ni, tengah-tengah ni Zaid. Dia duduk seorang-seorang. Kelak esok, di hari kiamat nanti, hari pembalasan nanti, belakang Nabi Musa ada pengikut dia, Hawariyun. Belakang Nabi Muhammad ada pengikut, InsyaAllah kita umat Islam. Tapi belakang Zaid dia seorang je. Sebab apa? Sebab dia satu umat. Dia sendiri beriman, tak ada orang yang ikut dia. Itu Zaid bin Amr bin Nufail. Dan dalam satu kata-kata lain dalam hadis riwayat Bukhari, dia kata Allah telah menciptakan kambing, dia menurunkan air untuknya dari langit, dan dia menumbuhkan rumput untuknya dari bumi. Namun kamu menyembelih bukan dengan menyebut nama Allah. Sebab orang-orang musyrik Mekah ni, dia beriman dengan Allah SWT, cuma dia lakukan syirik. Dia ada Allah SWT, dia ada berhala-berhala dia lain. Jadi Zaid ni kata pada orang musyrik Mekah, kamu ni buat ni semua tapi kamu lupa pada Allah SWT. Baik, konklusi. Jadi tuan-tuan, daripada tajuk daripada awal dari kita baca tadi, kita nak tunjuk pada tuan-tuan adalah bagaimana syariat korban ini telah pun ada perubahan sikit-sikit oleh musuh Allah SWT, dan ada juga yang kekal sehingga hari ini. Kita boleh nampak macam mana korban di zaman Nabi Adam, yang mana korbannya tak perlukan sembelih, sekadar letak atas gunung. Ada juga korban di zaman Nabi Musa, di mana korban tu digunakan untuk mencari kebenaran. Dan ada juga korban di zaman Nabi Ibrahim AS yang seperti kita amalkan sehingga hari ini. Dan ada juga korban yang lain-lain. So basically, korban ni apa? Korban ni datang dari kataan Qaf Roba. Kalau kita sebut sahabat karib, kita sebut K kan, tapi sebenarnya ada Q, sahabat qarib. Qarib ni maksudnya dekat. Korban ni maksudnya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna a'tayna kal kausar fasalli li rabbika wanhar. Kamu solat dah dan kamu sembelihlah. Inna syani'aka huwal abtar. Dan siapa yang mencerca kamu wahai Muhammad, dia ya adalah yang terputus keturunan dia. Jadi dekat sini kita boleh nampak macam mana pentingnya korban dalam syariat umat Islam. Penting syariat korban dalam agama Islam ni sebagai salah satu ritual, salah satu amalan sunnah Nabi Ibrahim yang masih lagi diamalkan sehingga hari ini. Jadi saya menggalakkan tuan-tuan, kalau ada rezeki lebih, masuklah berkorban. Sebab tadi ada satu hadis kita tak baca sampai habis. Nabi SAW bersabda dalam hadis tu, bagi setiap satu bulu haiwan tu, satu kebaikan. Satu bulu, satu kebaikan. Jadi kalau kita boleh masuk untuk korban, silakan. Jadi kalau tahun ni masuk satu bahagian, tahun depan boleh masuk satu kambing pula. Sebab kambing dengan satu bahagian
kambing lebih afdal sebab lagi banyak dia punya daging. Ya? Kalau masuk yang kalau nak masuk 2 bahagian pun boleh, nak masuk 1 lembu lagi bagus. 1 lembu lagi bagus. Dan ada setengah-setengah masjid dia masuk dalam unta. Itu pun lagi bagus. Lagi banyak daging, lagi banyak manfaat, lagi bagus. Baik, wallahu a'lam bisawab. Ada soalan daripada tuan-tuan? Ada ke soalan? Faham insyaAllah? Baik. Jadi kalau ada soalan, mungkin nak boleh tanya dengan saya lepas ni. InsyaAllah. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsi, wa rasalnaka lin-nasi rasula, wa kafa billahi syahida. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid-din. Allahumma faqihna fid-din. Allahumma faqihna fid-din. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Allahumma salli Islam wal muslimin wal mujahidin wal mustad'afin wal murabitin fi Filastin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Saya minta maaf atas kekurangan dan sebagainya. InsyaAllah ada rezeki jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.